Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam hormat dan juga salam mesra. Salam untuk semua pecinta bola sepak tanah air. Kita akan menuju ke Veteran Final Plate sebelum ke Senior Final Plate untuk Fizi Sahoka Alumni Football 2025. ADZ Motor Senar Bahad selaku penaja utama. Kalau anda masih belum follow sosial media mereka, bolehlah follow. Kalau Fizi Wear menjadi penaja utama untuk jersey kesemua 250 pemain pada hari ini. Itu juga dengan baju-baju kru juga disediakan oleh Fizi Wear. Kalau siaran langsung ditaja oleh Arena Sukan. Yang masih belum follow atau subscribe Arena Sukan MY, bolehlah berbuat demikian. Para akan masuk bagi kedua-dua pasukan, kedua-dua kesebelasan utama bersama pegawai bertugas. Untuk pasukan SMK Datuk Syed Omar veteran dengan jersey kuning, manakala jersey merah belang adalah alumni veteran bagi pasukan SMK Tunku Abdul Malik. Final Plate merupakan perebutan bagi tempat ketiga dan keempat bagi kategori veteran. Selepas ini kategori senior pula. Perlawanan akan berlangsung selama 20 minit. Jikalau kedudukan terikat, penalti penentuan sepakan penalti yang bakal menjadi pemisah untuk penentuan tempat ketiga dan keempat ataupun final plate ini. Jadi manakah pasukan pilihan anda? Bolehlah nyatakan di ruangan komen. Atau mungkin juga ada pemain-pemain yang anda kenal. Atau mungkin juga rekan sekolah lama. Bolehlah letakkan di ruangan komen bagi memeriahkan siaran langsung yang dilakukan kita pada petang ini. Dan jangan juga lupa share untuk lebih memeriahkan lagi live kita pada petang ini.
tanggal 30 Mei 2026 samaan hari Sabtu. Perlawanan yang dimulakan seawal 8.30 pagi membaikkan 5 sekolah, 2 kategori samaan 10 pasukan, mana Kolej Sultan Abdul Hamid, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Omar, Maktab Mahmud Al-Star, Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Abdul Malik, Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Al-Bukhari. Dapat 2 kategori yang dipertandingkan, mana kategori senior 25 hingga 39 tahun, manakala kategori veteran adalah pemain yang berusia 40 tahun dan ke atas. Sedikit penghargaan kepada penaja utama iaitu ADZ Motor Sdn Bhd. Anda boleh ke ADZ Motor Sdn Bhd Lebuh Raya Darul Aman di Taman Tunku Habsah. Untuk pengetahuan anda, pengarah urusan ADZ Motor Encik Muhammad Azim bin Datuk Haji Muhammad Zahid juga merupakan salah seorang bekas pelajar bagi Kolej Sultan Abdul Hamid SPM pada tahun 2000 yang juga merupakan ahli Sahoka Kedah. Perlawanan dimulakan dengan jersey kuning adalah SMK Datuk Syed Omar menyerang dari sebelah kiri ke kanan bagi kategori veteran, manakala skuad veteran SMK Tengku Abdul Malik dengan jersey merah menyerang dari sebelah kanan ke kiri. Juga penaja utama kita pada hari ini iaitu Fiziwear, satu jenama jersey yang agak terkenal. Jikalau anda masih ingat, di Liga A2 terdapat beberapa pasukan yang disponsor oleh Fiziwear, Tim PKP dan juga Bintong FC yang dari Perlis. Mat Ed jaya melakukan satu pintasan baik, tandukan kesalahan jaya dikesan oleh pengadil akibat mengangkat kaki tinggi. Amiruddin, hantaran beliau berjaya dipintas oleh pemain jersey nombor 5 iaitu Fazli, pemain yang boleh beraksi di posisi pertahanan kiri maupun pertahanan kanan. Kerana pada beberapa perlawanan dengan ketiadaan Karl Hafiz, beliau mengisi posisi pertahanan kanan. Dan pada final plate ini beliau kembali ke posisi asal di pertahanan kiri. Lontaran ke dalam akan diambil oleh Husaini. Husaini cuba mendapatkan Ijat. Cantik kawalan daripada Ijat. Badri cuba memberi asakan. Teruskan kata pengadil. Pintas. Ini giliran SMK Datuk Syed Omar. Pada Badri. Hantaran baik. Bahaya kedudukan ini. Satu rematan. Oh. Dan itu dia, satu jaringan terhasil daripada satu tindakan susulan. Walaupun dilihat pada awalnya seakan-akan disia-siakan, namun peluang keemasan tersebut jaya disempurnakan oleh, terlihat sekali lagi bagaimana satu tepisan daripada penjaga gol. Belum tindakan susulan. Yang jaya disudahkan dengan baik. Untuk SMK Datuk Syed Omar mendahului di final plate kita seawal minit yang ketiga. 1-0 kedudukan sekarang ini.
Jaringan awal yang berjaya didapatkan oleh SMK Datuk Syed Omar. Mat Ed dikejar oleh Ijat. Jaya untuk mendapatkan sepakan berjuru yang pertama. Husaini. Terap pendek untuk Ijat. Kembali kepada Husaini. Tanduk keluar. Ini giliran Datuk Syed Omar melalui Badri. Dari sebelah kanan. Hantaran baik daripada Badri. Bahaya kedudukan ini, 1 lawan 1. Dan kira itu jaringan yang kedua dan terhasil sekali lagi dari Yus Khairi. Gerakan yang sama yang dilakukan oleh hantaran baik daripada Badri. Bahaya kedudukan ini, 1 lawan 1. Dan kira itu jaringan yang kedua dan jaringan pertama. Gerakan yang dimulakan beliau. Dua kosong dari dua percubaan. SMK Datuk Syed Omar seakan-akan mendapat semangat baru selepas rehat ini. Dengan dua jaringan awal yang berjaya dilakukan. Pastinya ini memberi sedikit tekanan untuk SMK Tengku Adu Malik. Namun harus diingat, perlawanan berlangsung selama 15 minit. Masih ada lagi 10 minit untuk SMK TAM ataupun Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Adu Malik kembali mengikat kedudukan. Dua jaringan yang perlu dicari. Bukanlah tugas mustahil, tapi itu adalah tugas sukar sebenarnya. Dalam bola sepak, selagi whistle penamat tidak dibunyikan, selagi itu masih ada peluang. Husaini, tangan beliau tidak jadi. Badri sekali lagi pada Yus Khairi. Kembali ke belakang, melebarkan ke sayap kiri. Cantik gerakan ini. Satu cutback dan satu rembatan. Satu rembatan yang hampir-hampir. Daripada Syukri yang tadi. Fizul. Hantar pendek untuk Ijat. Kembali ke belakang pada Fazli. Fazli diberi tekanan oleh Badri sebabkan beliau melakukan sedikit kesilapan untuk memberi lontaran ke dalam bagi pasukan SMK Datuk Syed Omar. Khairi lebarkan untuk Badri. Tarik ke dalam bagi Tengku Adu Malik. Khairi gagal melepasi Kamal, namun mendapatkan lontaran ke dalam. Pakrul. Silapan hantaran beliau. Najib jaya mendapatkan Fairuz. Fairuz kembali kepada Najib. Tengku Husaini, beliau dikepung oleh 3 atau 4 pemain pertahanan SMK Datuk Syed Omar. Badri yang pada peringkat kumpulan kebanyakannya menghabiskan masa di posisi pertahanan kiri. Namun tidak offside. Sepakan lebih pantas daripada Bahrum.
Nampaknya Farid Bahrum. Hampir dihukum kerana perangkap offside yang tidak menjadi. Kamal terus saja ke atas. Maed berjaya melakukan satu pintasan. Maed meninggalkan untuk Amiruddin. Kalau di peringkat kumpulan kebanyakannya Maed beraksi bersama bulat. Namun di final plate ini dilihat Amiruddin yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh bulat. Arah daripada Lan pintas oleh Fizul Fazli. Tapi saat dapatkan Najib, Ijat melebarkan ke bahagian kanan, dikejar oleh Kara Hafiz. Hafiz Saad datang membantu. Hafiz Saad kembali ke belakang untuk Ijat. Taran jauh daripada Ijat, cantik daripada Fairuz. Namun walaupun gerakan yang berjaya melepasi perangkap offside, namun penyudah yang sedikit tumpul daripada Fairuz. Ini beberapa pertukaran dilakukan dengan Syafiq Hafiz. Bakal dibawa masuk. Ya, Hafiz Saad keluar. Itu juga Kamal yang keluar. Syafiq membiarkan sahaja bola itu keluar untuk lontaran ke dalam. Kembali ke belakang untuk Badrul. Syafiq cuba untuk mendapatkan Husaini dari sebelah kiri. Dia berhadapan dengan Fakrul. Husaini dipintas dengan baik. Kini giliran SMK Datuk Syed Omar. Tidak jaya dirampas kembali oleh Ijat. Badrul cuba mendapatkan Husaini. Tinggalkan untuk Syafiq. Taran terus ke atas untuk pemain jersey nombor 43. Itu Yun. Okey, Datuk Syed Omar tidak menurunkan Rafdi Rashid di final plate ini. Pun boleh dikatakan beliau adalah nadi utama pasukan mereka. Ayah lantaran dipintas oleh Ijat. Hampir-hampir jaringan ketiga terhasil. Mujur sahaja Ijat berada di kedudukan yang betul, kedudukan yang tepat di masa yang betul, memastikan kubu mereka tidak lagi ditembusi. Jikalau jaringan ketiga terhasil, pastinya itu adalah tugas yang boleh dikatakan agak mustahil, kerana usia perlawanan hanya berbaki 2 minit untuk ditamatkan. Tanduk keluar oleh Kara Hafiz. Cuba mendapatkan Fairuz. Kara Hafiz kembali untuk Syafiq.
Khair Hafiz. Satu throw ball. Daripada Bulat. Hantar ke dalam daripada Amiruddin. Cuba untuk mendapatkan rakas pasukan di penghujung babak permainan ini. Satu hantaran cantik untuk Yuskairi meninggalkan untuk Badri. Badri namun ketangkasan jaga gol. Farid Baharom berjaya melakukan satu tangkapan kemas. Untuk kedudukan masih kekal, dua jaringan yang dijaringkan di awal permainan. Minit yang ketiga dan keempat oleh SMK Datuk Syed Omar. Taran cantik, saya melepaskan Badri. Dari sebelah kiri, satu cutback yang cuba dilakukan dikeluarkan oleh Badrul. Dan itulah dia, whistle panjang dibunyikan bagi menamatkan veteran final plate kita.